Sisa-sisa langkah kita semua. Gitar semula, minyak terpakai. Pisahkan sisa, jaga persekitaran. Plastik sekali guna kita tolak. Bawa bekas sendiri, pilihan bijak. Oh Kuala Lumpur, sifat sisa. Hijaukan bumi bersama kita. No way to endure, kita janji. Zero waste, mari kita capai. Zero waste, sifat sisa. Kuala Lumpur lebih ceria. Zero waste, sifat sisa. Kuala Lumpur lebih ceria. Sisa-sisa langkah kita semua. Gitar semula, minyak terpakai. Pisahkan sisa, jaga persekitaran. Plastik sekali guna kita tolak. Bawa bekas sendiri, pilihan bijak. Oh Kuala Lumpur, sifat sisa. Hijaukan bumi bersama kita. No way to endure, kita janji. Zero waste, mari kita capai. Zero waste, sifat sisa. Kuala Lumpur lebih ceria. Zero waste, sifat sisa. Kuala Lumpur lebih ceria. Sisa-sisa langkah kita semua. Gitar semula, minyak terpakai. Pisahkan sisa, jaga persekitaran. Plastik sekali guna kita tolak. Bawa bekas sendiri, pilihan bijak. Oh Kuala Lumpur, sifat sisa. Hijaukan bumi bersama kita. No way to endure, kita janji. Zero waste, mari kita capai. Selamat datang mengucapkan kepada Yang Hormat dan juga para tetamu ke Majlis Pelancaran Kelas Hala 7 ke arah Sifat Sisa 2040 yang diadakan pada hari ini, Khamis 14 Mei 2025 bersama dengan 17 Zulkaidah 1446 Hijrah. Satu langkah penting ke arah masa depan yang lebih lestari dan mampan, dan pastinya majlis ini membuktikan komitmen Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di bawah Jabatan Wilayah Persekutuan dalam merangka pelan tindakan menyeluruh dan strategik bagi menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar hijau yang bebas sisa menjelang tahun 2040. Pelan ini bukan sekadar perancangan, merupakan juga hala tuju yang merangkumi pelbagai inisiatif dan kerjasama melibatkan dasar, tadbir urus, penguasaan, infrastruktur serta kolaborasi antara kerajaan, pemain-pemain industri, komuniti setempat dan juga institut pendidikan demi mencapai matlamat Zero Waste. Apa kata kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha bumi yang dibawakan pada hari ini. Selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pertama kali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang hadir pada petang ini kerana sudi bersama-sama dalam majlis pelancaran Plan Hala 7 Kuala Lumpur ke arah Sifat Sisa 2040. Hadirin sekalian, hari ini kita tidak sekadar melancarkan sebuah plan. Kita sedang melakar masa depan Kuala Lumpur ke arah bandaraya yang lebih mampan, berdaya tahan, berdaya huni dan disayangi oleh semua. Plan ini mencerminkan hasrat kolektif untuk menjadikan Kuala Lumpur lebih bersih, lebih sihat dan lebih mampan untuk generasi hari ini dan juga masa hadapan. Sebagai ibu negara, Kuala Lumpur terus berkembang. Populasi Kuala Lumpur kini mencecah 2 juta orang dan terus meningkat. Dan Kuala Lumpur juga menjana kira-kira 2,300 tan sisa sehari. Untuk menguruskan jumlah ini, peruntukan tahunan yang diperlukan mencecah ringgit Malaysia 260 juta setahun.
Datuk-datuk, tuan-tuan dan perempuan, bayangkan 260 juta setahun untuk mengendalikan sampah. Ini adalah angka yang sangat membebankan dan saya rasa ini adalah tidak mampan untuk negara kita dan khasnya juga untuk DBKL. Kita perlu berubah. Dan perubahan ini bermula hari ini. Plan ini telah menandakan perubahan besar dalam sistem linear, iaitu ambil, guna, buang kepada model ekonomi kitaran yang menyeluruh. Kita mahu untuk mengurangkan, mengasingkan dan mengitar semula dan pulih guna. Sasaran Kuala Lumpur adalah untuk mengurangkan sisa sebanyak 60% menjelang 2040. Daripada jumlah ini, 20% adalah sisa organik, 40% adalah sisa bukan organik seperti plastik, kertas, tekstil, kayu dan gelas. Kita memperkenalkan 4 tonggak strategik utama yang merangkumi dasar dan tadbir urus yang mantap. Penguasaan yang tegas, infrastruktur dan kemudahan yang mesra alam serta kerjasama GICE, iaitu Government, Industry, Community and Education. Ini adalah wajah model 4P yang saya selalu tekankan, iaitu Public, Private, People Partnership. Tanpa kolaborasi yang jitu, matlamat ini akan kekal sebagai angan-angan sahaja. Hadirin yang saya hormati, Plan Hala 7 Kuala Lumpur selaras dengan visi CHASE, iaitu bandaraya yang clean, healthy, advanced, safe and eco-friendly, yang turut menjadi panduan utama dalam setiap inisiatif yang dilaksanakan di DBKL. Pendekatan sifat sisa ini menyokong dimensi clean melalui persekitaran yang bebas pencemaran dan pengurusan sisa yang sistematik, healthy melalui gaya hidup yang mampan dan komuniti yang sistematik, dan juga komuniti yang sehat, advance dengan pelaksanaan teknologi pintar dalam pemantauan sisa, safe iaitu persekitaran awam yang lebih terurus dan selamat, serta eco-friendly yang menekankan kemampanan alam sekitar dan penggunaan sumber secara berhemah. Pelaksanaan plan ini disokong dengan pelbagai inisiatif sedia ada. Program Waste to Wealth misalnya menggalakkan aktiviti upcycling dalam kalangan komuniti. Program Satu Komuniti Satu Kitar Semula ataupun 1C 1R pula telah menunjukkan impak positif serta mengurangkan sisa ketapak pelupusan sambil memperluaskan peluang ekonomi dan juga komuniti setempat. DBKL juga sedang melaksanakan amalan sifar sisa melalui pengasingan sisa di punca, program kompos dan penyelesaian bandar pintar untuk memantau pelupusan sisa secara digital. Tambahan pula, inisiatif penghasilan biodiesel daripada minyak masak terpakai bersama sektor swasta telah terbukti mengurangkan pelepasan karbon sambil menggalakkan ekonomi kitaran ataupun circular economy. Usaha-usaha ini bukan sahaja membantu kita menangani perubahan iklim, tetapi turut membentuk masa depan bandar yang lebih bersih dan berdaya tahan. Kuala Lumpur tidak bergerak bersendirian. Kita selari dengan usaha global termasuk yang digerakkan oleh semasa saya di UN Habitat dan di UNEP, United Nations Environment Program, di mana sambutan tahunan International Day of Zero Waste adalah pada 30 hari bulan Mac setiap tahun, membuktikan bahawa pengurusan sisa kini adalah isu global, bukan lagi bersifat tempatan semata-mata. Saya ingin menyeru pada semua pihak, kementerian, agensi dan komuniti serta sektor swasta dan institusi pendidikan, marilah kita berganding bahu menjadikan Kuala Lumpur sebagai model bandar sifar sisa yang unggul di rantau ini. Kerjasama ini adalah hadiah yang paling bermakna buat anak cucu kita pada masa hadapan. Dan sekali lagi saya ingin merekamkan penghargaan kepada semua pihak, kepada semua partner-partner kita yang telah pun menandatangani letter of collaboration bersama dengan DBKL sebentar tadi. Yang ini telah terus menyumbang idea dan tenaga dalam penyediaan plan ini. Marilah kita melangkah bersama mentransformasikan Kuala Lumpur ke arah bandar yang lebih mampan, berdaya tahan, berdaya huni dan disayangi oleh semua. Waste to Wealth dan juga 4R. Kita selalu dengar 3R.
reduce, reuse, recycle. Saya nak tambah lagi satu R, iaitu rethinking. Apa-apa yang kita buat, kita mestilah rethink. Sama ada kita pemaju, sama ada kita consumer, sama ada kita producer, kita mestilah rethink sebelum kita membuat apa-apa keputusan. Ini termasuk juga kepada amalan kita seharian. Sedangkan itu, saya berharap kita semua akan menuju ke arah sifar sisa di mana Singapura dan juga Jepun telah pun lebih ke hadapan daripada kita. Dan saya pernah bertanya kepada rakan saya di Jepun pada tahun 2012, bagaimana Jepun menjadi bersih ketika itu. Dan dinyatakan they took 40 years. At that time, 2012, they took 40 years to be what Japan at that time. But I don't think we need to take 40 years to go towards zero waste. So I think we can shorten the time, and I hope that with the collaboration with all of you, we will be there earlier than 2040. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran Pelan Hala 7 Kuala Lumpur ke arah sifar sisa 2024 adalah salah satu usaha di bawah World Economic Forum, dan Kuala Lumpur telah diletakkan sebagai dalam satu program pioneering places bagi bau kultur ini. Bahasa kena sebut tu kan ini sikit ya, yang sebenarnya memberikan keutamaan kepada pembangunan bandaraya yang lebih mampan ya, yang juga contohnya menjaga kepentingan warisan atau heritage dan juga kepentingan dan keperluan komuniti. Jadi ini adalah bagi saya satu pencapaian yang harus kita banggakan, dan saya minta insya-Allah selepas ini Dewan Bandar Kuala Lumpur di bawah Datuk Seri Maimunah untuk susuli tindakan-tindakan yang selanjutnya. Baik. Jadi kembali kita kepada sifar sisa, saya ucapkan sekali lagi setinggi-tinggi tahniah kepada pihak DBKL atas komitmen untuk merintis satu pendekatan yang holistik dalam pengurusan sisa ya, di Kuala Lumpur ini. Jadi komitmen ini tentunya memperkukuhkan lagi misi kita untuk menjadikan wilayah persekutuan ini sebagai model kepada pembangunan bandar yang lestari dan juga berpaksikan kesejahteraan rakyat. Jadi seperti Datuk Maimunah sebut tadi, inisiatif ini bertepatan sekali dengan kerangka pembangunan bandar CHASE kita yang telah saya perkenalkan tahun 2023 ya, yang merupakan agenda strategik mengarus perdanakan kelestarian sebagai teras pembangunan masa depan wilayah persekutuan, dan khususnya di Kuala Lumpur ini, di mana inisiatif sifar sisa ini adalah manifestasi kepada teras clean dan eco-friendly dalam kerangka ini. Hadirin sekalian, tadi kita juga telah dengar lebih 2,000 tan sisa pepejal dikumpulkan ya, di Kuala Lumpur ini, dan angka ini menunjukkan satu skala masalah yang sedang kita hadapi, bahkan juga menggariskan keperluan untuk kita beralih daripada pendekatan reaktif kepada satu pendekatan yang lebih reformatif. Jadi saban tahun seperti yang kita dengar tadi, lebih 260 juta ringgit pengurusan untuk sisa pepejal ini dan pembersihan awam, dan ini satu angka yang memang sangat besar dan kita tidak boleh membiarkan dia bertambah saban tahun. Jadi sebab itulah saya melihat bahawa beban pengurusan ini tidak seharusnya diletakkan hanya di bawah tanggungjawab DBKL semata-mata. Jadi ia mesti dipacu oleh semua pihak ya, melalui pendekatan whole of government ataupun whole of society, termasuklah agensi kerajaan maupun sektor swasta, komuniti sendiri dan juga institusi-institusi pendidikan. Ia harus digerakkan secara serentak dan perlu saling melengkapi antara satu sama lain. Dasar dan peraturan kita perlu bersifat lebih progresif dan juga responsif, serta teknologi perlu digunakan secara bijak dalam kita memantau, dalam kita mengasing dan juga memproses sisa secara lebih efisien. Melangkah jauh ke hadapan kepada suatu ini pada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sukacitanya saya meluncurkan Pelan Hala 7 Kuala Lumpur ke arah sifar sisa 2040. Semoga usaha ini membuka jalan kepada Kuala Lumpur yang lebih bersih, lebih sejahtera dan lebih membanggakan. Sekian, wabillahi taufiq. Barang-barang disediakan yang mempunyai kenamaan untuk meletakkan telapak tangan di
namanya lagu Kuala Lumpur Sifar Sisa yang dikumandangkan seperti yang diadakan pada hari ini.